Sekarang kita ada kat ni dekat Port Dickson untuk pergi ke Tristan Hotel kan. Kita kembali ke Tristan. Ya. Ni Ahmad tengah berperangai pelik kan. Jangan ikut je kawan-kawan. Sekarang tengoklah ni pantai, ada banyak orang lagi tak sahur ke. Tak punya iftar. Pergi pantai tu dah puasa. Okay, ni mungkin bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Dengan hiasan kita penuh dengan kesenian ya. Dan benda ni adalah tempat kedai. Ahmad buat apa Ahmad? Apa sama Ahmad? Mana ada ni merchant? Merchant. Itu ada Ahmad dah terlepas lah. Nanti korang raya kalau dapat duit raya nak buat apa? tak tahu. Pamer. Beli barang, berbecut. Main becut. Macam buat raya buat apa? Ahmad buat raya buat apa Ahmad? Nanti Main becut. macam Nala nanti Betul beli handphone? beli handphone. Ya. Yes. Ya. Lain soalan saya boleh. Lain soalan nanti saya boleh dapat handphone. Like. Subscribe. Nala macam mana? Okey. Naila dapat duit je. Duit ni untuk beli telur switch. Lepas tu tengok beli wifi. Alah, saya boleh cakap lagi. Okey, Naila sekarang. Okey, saya nanti hari raya saya nak makan kuih raya, nak dapat duit raya, nak main pap dengan bunga api. Kan? Ya. Like and subscribe. And like and subscribe. Like. Okey. Banyak-banyak kali. Ya. Sama orang like subscribe. Dah dah cakap. Okey, dah habis. Jom. Pedas. Ini adalah Crystal. Hotel Crystal. Macam pernah nampak ni. Selamat datang ke Crystal Port. Dickson Resort bersama Adiu. Adi malu. Inilah sekarang kita sudah berbuka di Crystal bersama saya punya sepupu saya kat sini. Sini. Cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau tak cakap Assalamualaikum dosa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dosa buang. Komen pasal iftar hari ni. Iftar hari ni nak komen apa? Komen apa je Makan lah. ke, suasana ke, tempat ke apa? Apa-apa je? Apa je. Okey, sekarang kita dekat Hotel Thyssen, Port Dickson. Makanan dia alhamdulillah semua sedap. And layanan staff dia pun semua bagus-bagus, tempat pun bersih. So saya bagi 4/5 star. 4/5. Ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak komen. Macam mana iftar kat Nak tanya. Iftar kat Hotel Tristan ni. Terbaik. Okey, terbaik ya. Berapa star bagi? Dia Berapa star? Apa star? Daripada Yes. 5. Patut siwa star. Tak payah. 5. 5.